kita akan bermain game King from the Past. Okay, game ni aku jumpa random je. Ini game horror. Aku pun agak takut je. Aku takut jump scare je. Okay, jom kita langsung main. Sekejap, kuat ni suara dia. Aku slowkan sikit. Okay, start. Apa ni? Hello? Clarence. Good morning, Dr. Helms. Okay, selamat pagi. Okay, selamat pagi, Clarence. Saya agak lambat. Tadi ada traffic jam. Oh, tak apa. Kamu punya pelanggan sudah ada dekat dalam. Seperti aneh ya. Tak apa tak. Okay, jom kita masuk je. Ni ke kita punya patient, kita punya apa, pesakit. Ni pesakit. Selamat pagi, doktor. Saya ada penyakit yang sangat aneh. Boleh kamu describe the detail? Oh, okay. The back of my head and my jaw started to deform a bit. My teeth become sharper and longer as you might see. Tengok, bagi aku tengok. Vampire Dah lah. Baca doa Al-Quran. Teeth. Panjang dan tajam. Macam vampire. Tengok mata dia. Mata merah. Scan. Apa terjadi? Apa ni? Oh, pusing lagi. Apa? Apakah itu teruk? Aku tak pernah nampak benda ni. Okey. 10 jam kemudian di rumah. Terkejut aku. Isteri macam ni. Tiba-tiba depan muka. Amanda nama isteri kita. Selamat datang ke rumah suamiku. Macam mana dengan hari kamu? Dia agak memenatkan. Aku ada pesakit yang sangat aneh tadi. Cuba ceritakan. Cakap pasal pesakit tadi atau tukar subjek dia? Pilih mana ya, guys? Kalau aku bagi tahu mesti dia takut. Aku change je lah. Tidak terlalu seronok kan. Cuba kita buat yang lebih seronok. Okay, keesokan hari di hospital. Hello, Clarice. You arrived early. Yeah. That's when I left them even. Yeah, I wanted to check some stuff. Mainly the blood sample and X-ray images from the deformed guy. Yeah, I never seen anything like that in my life. I think we should send the result to the Ministry of Health. If it's something serious, they should know about it. Hantar. Nah, ini untuk keperluan supaya kita tahu dia penyakit apa kan. Masuklah. Ni X-ray dia. Besarnya otak dia. Dia Albert Einstein X-ray 0234. Apa ni? Peliknya. Dunia otak dia besar sangat. Macam mana dia boleh survive ni? Tengok blood sample lah kat darah. Kenapa blood sample dah warna hitam ni? Dah warna merah dengan warna hitam. Interesting. Dia ada warna hitam dengan merah. Okey, jom kita inject supaya tengok dia boleh bunuh dia tak. Kita buat apa ni? Kita letak apa ni? Dia warna hijau. Ini tidak terjadi apa-apa. Dia sepertinya kuat. Kuat bakteria dia ni. Aku kena cakap dengan Clarice. Dia balik. Clarice, apakah itu teruk? Aku nampak sel hitam di dalam darah dia. Virus? Bukan. Dia terlalu besar untuk virus. Aku akan panggil dia esok pagi. Dan dia akan duduk kat sini beberapa hari.
Kita tak boleh biarkan dia di rumah. Kita tak tahu berapa bahaya infection dia. Okey, keesokan paginya. Clarice, cakap dengan Clarice dulu. Apakah ada di sini? Ya, tapi sangat buruk. Kenapa buruk pula? Sebagaimanakah buruk itu? Kamu akan tengoknya. Alah, tak nak bagi tahu lah. Kita cakap dulu kat sini. Kita masuk. Mana dia? Kenapa dia? Jangan jump scare. Passion. What the? Jadi warna biru dah. Jadi adudu. Kejap, warna hijau. Adudu. Kena sindrom adudu ke ni? Tak, sakit-sakit. Apa yang terjadi kepada kulit kamu? Tak tahu. Hijau. Oh, tolong. Okey, aku akan belikan ubat. Aku sangat Okey. 1 jam kemudian. Mana Clarice? Dah bagi minum. Tak masuk. No Clarice. No patient. Apa kau buat ni? Haus darah. No, mati kita. Apa ni? Dia mati. Yes, polis sampai. Macam mana kau tahu? The government sent me. We got a report about this virus. Did you already know about it? Yes, we discovered it 2 months ago. It transformed the guy into a fucking vampire. Aku dah kata dari awal itu vampire. Dia punya gigi pun panjang. Okey, orang-orang tak boleh tahu. Nanti kekecauan akan terjadi. Mereka polis ni yaping lah. Dia nak bunuh kita kalau kita bagi tahu semua orang pasal virus tu. Dah habis dah. Tadi kita cakap apa? Dua-dua ending. Okay, bye-bye guys. Nanti kita main game lain. Kita main game horror lagi ya. Game ni macam tak ada horror sangat. Okay, bye-bye.